Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat dan selamat pagi. Okey, hari ni ada kesempatan untuk aku turun mancing ni. Aku hari ni mai nak memburu siakap. Harap-harap ada lah. Hari ni aku mai dengan cikgu kita. Cikgu pula. Sifu. Sifu kita. Nampak. Ni Sifu. Macam mana Sifu kita? Okay. Kali ni kita turun di tempat kita selalu menaikkan besar penjana. Dan hari ni kita bersama dengan sahabat kita. Ni sahabat kita, muka baru, aura pun aura baru, iaitu si Faizal kita. Geng, tolong support saya punya sahabat yang dia ni masuk dalam dunia memancing. Dia bukan dunia dia memang pemancing, tapi dunia video klip. Jadi dia tertarik dan nampak sangat dia berminat untuk menjadi video klip. Jadi tolong support dia punya channel. Kita sama-sama mendukung untuk sama kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Sebab video klip ini perlukan sokongan, perlukan dukungan dari orang, dari sahabat-sahabat kita, dari semua orang untuk sahabat kita. Sebab kalau tak ada sokongan, kita tak boleh pergi mana, dan kita punya channel tak boleh naik, tak boleh pergi mana pun. Jadi sokongan itulah kita perlukan untuk sahabat kita, iaitu Faizal. Dan itulah, okay. Hari ini beliau ni berkesempatan untuk ikut saya memancing siakap di spot ini, di spot Pantai Sen, yang saya selalu duduk sini mancing. Dan hari ini berkesempatan untuk turun sama-sama. Tanpa buang masa, kita tengok ada rezeki, adalah tu. Lagi-lagi orang baru ini, aura baru, muka baru, bila kita ajak mancing selalunya gasan. Itulah bila kita dapat kawan baru, itulah kelebihan kita berkawan. Sebab rezeki kita mungkin ada pada orang lain, ada pada kawan kita. Itulah, geng. Tanpa buang masa, jom, let's go. Okey, geng. Dah kenal dah sahabat kita, Sifu kita ni. Target untuk hari ni siakap lah. Harap-harap ada lah hari ni. Apa-apa ni bantu juga Sifu kita. Terima kasih. Bantu subscribe, saling support lah, supaya channel ni lebih maju ke hadapan. Yang tu lah yang diharap-harapkan. Okey, apa-apa pun aku nak lanjut mancing dulu, nak set up dulu. Okey, layan, geng, Layan. Alhamdulillah. Yes. Cendol. Bismillahirrahmanirrahim. Duk set up dulu ni. Nampak duk buat kerja, nampak. Tengok cikgu Wan siap lah. Kita tak siap lagi. Kena mancing siakap tu kena awal. Kena cepat-cepat. Buat setup selagi awal. Kami jangan pagi. Dia nak senang, dia kena buat dari rumah tak siap. Sedepok lebih ya. Dua depas setengah. Kita main tempat cikgu kita kena ikut cara dia. Ini kerjaan untuk cari ikan.
apa nih, pelampung, dan ini dia punya nih satu mata lah kan. Turun bawah. Ya. Boleh ya? Leader. Ini saja, ini simple. Tu saja sedepar. Walaupun setengah depa pun tak ada masalah. Kalau saya tak pakai leader, saya sambung di klip tu boleh. Sambung saja, janji kau tepat, dah siap dari sini. Ikutlah cara kau. Asal kalau kita ikut cara orang ini, kadang-kadang menyusahkan kita kan. Bukan kebiasaan kita. Jadi itulah kau punya mindset cara kau. Jadi kau tepat dah bangun dari sini. Oke. Kita naik. Cikgu kita baling. Buat balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Batu tu lah. Itu. Saya pun ada satu lagi. Dua.
Kita pindah spot. Okay. Spot tadi senyap. Ini tempat ustaz main malam. Cikgu nak beli belah mana? Depan ini. Lewat tu. Ya, Belah ni? Depan batu satu ini. Sini. Dia tersambung ke dalam. Ni batu ni, depan sikit tu dalam. Dalam. Dia ada Tepi ni? itu dalam. Tak pol tak atas. Malam itu kan dia mati ya. Mana? Tu. Itu ada batu golek-golek. Bahaya batu. Silap sikit ya. Aku dulu selalu di situ. Silap. Jadi macam saya tu kaki habis lah. Belah kanan masuk dalam lubang batu. Apa? Kaki dia tu Kenapa? jatuh pun. Dulu lah. Masuk dalam lubang batu. Tadi? Ha? Tadi? Kan, hari tu ni. Seorang-seorang dia kerja. Kita try ubah tempat tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lah. Perangkap kita dah pasang. Kalau dia makan, dia hanya pasang kau balik dia hanya Sebab tengok tadi macam tak ada. Oh. Oh, stretch. Cakap cendol. Waduh. Dia. Alhamdulillah. Lesen tu. Cendol. Ya dia ni goreng sedap ni. Alhamdulillah. Mantap cikgu. Pelampung. Ha? Ni. Cepat. Sendoi. Ada ikan tu ikan. Takut. Besar, bukan kecil. Tak.
Naikkan sendiri, naikkan sendiri. Kau pergi depan, kau pergi depan. Oh, alhamdulillah. Jangan lompat, jangan lompat. Jalan. Alhamdulillah ya Allah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. On lah. On. Popo dia duduk sini. Dua mata tu. Tapi Ketak sikit. Tepat. Tapi ending sini. Tuh, kau punya tali ini. Jangan kena waktu dia kau tak ada perambut. Aduh, kena waktu hari ya. Oh. Pasal tu aku kata kalau box Lampung ini kena ada lebihan tali, takut kena siung batu memang bahaya ini. Sini sayang. Alhamdulillah. Oh dia. Alhamdulillah. Belanja sikit je kan mak. Oh dia. Oh besar. Wih. Besar. Nah. Oh alhamdulillah. 5 kilo ada 5 kilo. Kasih punch. Okey, mantap. 1 2 3 4 lebih kurang 4 kilo atas, setengah lagi. Itu dia. Lama tak letak tangan. Woi, Ni pun tak ada buang lagi. Anak Dia makan dah. Sat cikgu. Woi. Awak Apa ni? bateri. Habis pula. Ni rambut macam ni. Kalau sentuh batu sikit saja, nangis kau. Tak boleh, dia ada lubang kena angkat. Itu banyak. Okey, ini dia. Pegang kau punya ikan. Dua-dua. Ini dia rezeki yang tak salah alamat. Dia Mula-mula dia strike anak dia. Anak dia tak sampai buka lagi. Dah aku tengok tenggelam dah. Terlampung. itu dia. Kan. Memang kalau sini memang kalau dia masuk memang saiz. Alhamdulillah. Oh, Saiz besar-besar. besar bas. Kasih pas sekali lagi. Sekali lagi. Okey, alhamdulillah. Tu. Ni, Mama. Tu. Rambut ni aku apa? Selalu cakap. Ini lebihkan panjang sikit. Mana? Ni. Jangan terus ikat kat sini. Sebab Ni panjang sikit. Panjang. Okey, baik. Sebab apa? Bila kita landed ikan dia, ikan kita salah di mana lagi, dari mana. Bila tali ni kena batu, siung sikit saja. Mesti putus. Oh, faham. Tali ni kena panjang sikit. Panjang sikit tak apa. Okay, Senang nak apa ni pegang. Kalau kita dapat ikan, kita sorang-sorang kan. Kalau macam ni kita pegang dengan ikan besar kontena macam ni. Ya, kontena. Ambil gambar rusak. Ini nampak di mata. Bagi pijan. Kita try belah ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekap merah. Putih dah naik, merah belum.
Kadang duk tengah karau macam ni pun dia makan. Mutai kacau. Sekejap geng. Target sudah sampai. Tu je nak cikgu. Ikan tak makan, kita makan dulu lah. Kita makan dulu. Kita makan dulu lah. Ikan pun dah tak makan lah. Kita isi perut tu. Ha? Harus tarik. Dia balik lah. Alamak. Dulu tak bawa. Saya suka pakai tangan. Dah lah tu. Makan dulu. Baling 10 lah, 10 setengah dah. 10 setengah. 10 dah. Sarapan lagi. Jom. Jom, makan lu. Kita yang kumpul ni pun dia baik. Ada. Santai. Makan dulu ni. Dah, jom. Ni dia nak makan, dia makan. Tak mau makan, tak apa. Kita makan dulu. Kalau saman nanti tadi tu memang best. Coba dulu dah semua. Kalau dulu sini. Memang terang lah. Dah lah, jangan duduk sini. Nampak cahaya tu. Saya direct kena ni. Jemput makan lu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan tak makan, kita makan dulu lah. Cikgu kata ikan tak makan, jom kita makan. Dia sendiri kan. Tengah hari ni makan sarapan pagi ni. Lupa nak makan sebab layan ikan. Layan ikan bersebas. Oh, bihun ada 2 bungkus. Okey geng. Kita pergi duduk sana pula. Okey. Ada. Cikgu main pelampung, saya try main casting. Seret. Puntai sini memang kejam ah. Minta ampun. Tak bawa 50 ekor. Tak kenyang. Udang besar pun dia rembat macam dengan kacang goreng yang dia kata. Ini tolak. Tu tenggelam dah. Kan? Batu depan ni tenggelam kan? Ada lagi?
TikTok. Satu main telefon. Habis tu masa pencet tu. Dia tarik lah, dia punya pelampung. Tengok pelampung dia ada ikan. Cek kamera. Ini memang besar-besar. Kalau dia ambil memang besar. Tapi jarang apa ni. Tengok buntai. Buntai kejam. Kalau dia tak masuk, memang apa tak ada depan. Saja try tali ni. Tali apa ni? Tali ni 16 sulam. 15 lebih. Oh, ada makan ke? Dia makan. Aduh. Nampak? Kenangin. Aduh, tak lekat sayang. Tapi memang bukan buntai. Dia balah elok tu. Saya yang tak fokus. Lalai. Hidup. Besar kan? Ni, sederhana. Senangin kat depan batu selalu. Kasar kau dah ambil ni. Try lagi je. Jadi percubaan yang gagal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Okey. Mantapnya tu tajuk. Okey geng, kita cari siput geng. Cikgu nak balik masak. Dia bawah ni banyak. Ni dia apa? Siput dah. Nah, siput tak pernah? Ha? Siput. Siput tak pernah? Apa? Betul lah. Dalam tong. Okey, kamas-kamas barang sikit. Balik kita. Assalamualaikum geng. Selamat tengah hari. Okey, lah ni pun dah pukul 12.50 dah. Nak dekat pukul 1 dah. Okey. Alhamdulillah. Trip untuk hari ni. Kita berjaya meluluskan lesen. Lesen aku yang terkadah dulu ni aku duk cari tak dapat. Akhirnya bila bekerjasama dengan Shifu kita ni, alhamdulillah aku dapat meluluskan lesen aku akhirnya. Okey, kita tengok sikit Shifu kita. Sipu. Sipu. Okey, alhamdulillah. Pusing mana?
Okay, geng. Siapa yang teringin nak renew lesen walaupun bukan PGJ, di sini pun boleh renew lesen. Janji kental je. Siapa boleh tahan dia boleh sampai sini. Untuk mencari lesen siakap dia, geng. Bukan siakap biasa-biasa, ini siakap dia yang paling susah dicari. Okay, tetap. Okey, mantap sifu kita. Tarikan dia padu. Siapa-siapa yang jangan malu-malu untuk komen. Komen apa. Terus direct ke sifu kita pun boleh. Nanti siapa yang nak mai ke apa ke nanti kita set lain. Jangan malu-malu komen. InsyaAllah kami akan jawab. Okey geng, alhamdulillah. Ini nak tunjuk hasil sikit. Ini dia hasil kita. Alhamdulillah. Ini dalam 4-5 ada ni. Okey, ni hasil kita. Alhamdulillah. Lepas tu ada lagi sekok. Lagi sekok tu dah jadi kongsi rezeki dengan ketam. Ni. Cendol. Ketam dah makan dah. Ni dia. Ketam dah makan dah separuh ekor dah. Tak apalah, kita kongsi rezeki dengan alam. Okey. Yang mana yang baru singgah channel aku, jangan lupa support aku, like, komen dan subscribe channel aku, channel sifu kita. Channel aku sebut channel apa dan Assalamualaikum. Okey. Jangan lupa support Faizal Angler dan One Striker. Okey. Assalamualaikum geng. Jumpa lagi di next video. Cikgu jalan tu.